Okay guys, sambil-sambil saya make up, saya mau cerita lah kan pengalaman saya dekat Borneo Marathon tu. Okay, saya sebenarnya saya hanya ambil pengalaman je lah. Sebelum ni memang saya mau 21 km, tapi saya masa tu masih kerja dekat Tawau. Jadi saya belum ada kepakaran lagi ataupun belum ada pengalaman lagi untuk saya jogging sejauh itu. Jadi saya ikut yang paling sikit lah kan. Rahsia. Ya, saya ikut 3 km saja. Mesti terkejutkan. Ada 2 benda yang terjadi tu lah. Duka cita lah. Macam ini yang paling sedih. Yang pertama, ada orang kena langgar lari. Time tu dekat jalan UMS kan. Seorang pelari, seorang lagi rela. Kesian lah. Memang kesian masa tu. Kita pun, kita harap urusan orang yang dilanggar tu dipermudahkan. Sama juga yang tiba-tiba collapse masa lepas dia tamatkan dia punya larian. Orang Tawau tu. Jadi aku macam aku macam terkilan lah sekejap. Macam yang penting kita sekarang ni kalau boleh jagalah kita punya kesihatan. Di mana saja kau berada, cuba jaga kesihatan kau. Even kau tahu kau jalan jauh ataupun even kau tahu yang kau akan pergi tempat-tempat yang bahaya ke, at least kau jaga diri kau. Lepas tu, tapi iyalah kita pun dah tahu takdir kita di mana kan. Cuma kita doa banyak-banyak. Lepas tu kita pun dah mau benda tu berlaku kan. Kita pun, tapi iyalah, orang cakap memang itu dia punya cabaran dan dugaan yang dia orang hadapkan. Kita doa yang terbaik. Macam masa aku run tu, aku ada satu pengalaman aku masa tu. Ada seorang lah. Masa tu aku 3 km je kan. Jadi lari-lari je lah. And then aku ikut yang kira ikut sekali ataupun jadi fesi untuk orang-orang yang special Paralimpik ni kan, yang pakai kursi roda, yang yang mana budak-budak ataupun yang keperluan khas. So lepas tu aku dengan kawan aku lari-lari. Then tiba-tiba lah pula ada satu orang ni terjatuh. Dia jatuh and then dua-dua kaki dia kejang, matai. So aku dengan kawan aku tolonglah, kami kasih buat macam biasa lah kan, kasih tekan kaki dia sampailah. Terus dia macam, you know what, dia sudah 41 km. Hingga 1 km lagi. Terus dia macam yang, aduh, dia cakap 1 km lagi. Dia hentak-hentak lah. Dia macam, aduh, kalau lah aku macam ni. Tapi iyalah, mau buat macam mana kan. Cuma dia habiskan jugalah dia punya run tu. Cuma tengok dia punya keadaan, dia memaksa diri dia. Tapi kau habis pun kau tetap dapat medal kan. Tapi kau, mungkin dia ada target dia kan. Ada target dia untuk dia dapat kalau boleh 42 km. And then aku cuba cari kawan aku juga, pun dia dapat. Sebab dia 42 km and then dia habis jam 7 lebih, 7.40 ke. Aku 3 km aku sudah habis. Awal aku lari lah. Bukan lari apa, pergi berehatkan diri lah kan. So macam lepas tu pengalaman dia lagi, memang jam gila. Jam gila di area sana. Cuma aku berhasil untuk ambil angin dekat sana kan.
Lepas tu aku jumpa lah kawan-kawan aku. Aku jumpa yang kawan aku yang tak pernah, yang yalah, yang kawan-kawan sekolah. Kau sini lah, macam tu. Ya, hai sajalah sebab dia pun tengah lari kan. Lepas tu habis jatuh maraton, kena bagi. Lepas tu yalah, aku 3 km je kan. Lepas tu kena bagi apa namanya ni, mula kena bagi air isotonik. Lepas tu kena bagi pisang. Lepas tu kena bagi ban. Lepas tu ban gardenia. Ya, sebab di Sabah dia tak selembut itu bah. Sedap lagi tu. Lepas tu ada botol air, satu air mineral 500 ml. And then satu medal. Ya. So macam aku terkesima sebab yalah, aku itu je kan. And then aku terkesima 3 km teras sijil. Kalau begitu bagus aku ikut lagi 10 km. Okay, jangan ikut macam aku. Tapi ada lagi yang paling sedih. Adakah aku parking sana? Aku parking jauh. Aku parking dekat sana area pantai. Lepas tu aku jalan kaki. And then aku ikut sekali run tu lah. Run orang yang 21 km. Aku ikut, tiba-tiba aku pun kena gambar. Even aku sebenarnya bukan runner 21 km. Sebab time tu kalau yang 3 km jam berapa kena lepas tu? Jam 6 jam itu kah? 5.50. Aku jam berapa tu aku ikut gerak? 5.20 aku ikut sudah. Tapi tak sama lah kan. So di sini aku mau beritahu cik, kau happy je lah. Kau ikutkan tak kah? Yang penting kau cantik. Tak, bukan. Yang penting kau ada menyertai dia. Kau ada ambil pengalaman. Yalah, even 3 km je kan. Sama je pun. Kau berlari juga. Tapi lagi nanti aku akan target lepas ni lagi lah. Yeah. So that's all for today. Bye.